Selain daripada tu, bagaimana pula dengan networking, mungkin kolaborasi yang ada untuk Sitkun ni nanti? Dari segi networking ataupun dari segi kerjasama strategik untuk pengetahuan semua, kita di Sitkun ini kita mendapat sentuhan juga daripada Majlis Agama Islam Perlis lah. Minta maaf kalau saya terlupa singkatan dia, MAIPS. Ya, alhamdulillah, dan juga lembaga zakat negeri Kedah dan sebagainya lah. Kita juga dapat sokongan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas kesudian lah untuk membantu melancarkan lagi majlis ini. Dan kita harap sekiranya mana-mana lagi pihak badan-badan korporat yang sudi untuk menambah dana penjanaan, kita alu-alukan lah dengan rakan strategik yang kita telah kenal pasti. Terima kasih. Oh, jadi peluang penajaan masih lagi dibuka? Masih lagi terbuka. Jadi kita mengalu-alukan sekiranya ada lagi penajaan-penajaan daripada luar lah. Okey, so apa yang kolaborasi yang kita ada pun memang dah cukup mantap dah, Doktor. Saya rasa memang dah dengan Majlis Agama Islam Perlis, dengan kehadiran tuanku, kan. Jadi seminar Sitkun ni adalah seminar yang lain daripada yang lain. Satu lagi saya nak sebut kenapa lain daripada lain, kerana pada hari kedua kita ada pertandingan poster. Okey. Kita ada pertandingan poster penyelidikan, di mana peserta dia akan mempamerkan poster penyelidikan mereka dan ada hadiah yang menanti anda. Okey, tu peluang yang baik untuk para peserta. Selain daripada bentang paper, dapat juga present poster. Okey, ada hadiah yang menarik juga menanti anda. Alright. Okey, seterusnya kita sentuh sikit berkenaan pergerakan pasukan Sitkun. Macam mana Doktor rasa sekarang ni? Alhamdulillah, setakat ni rakan-rakan di School of Languages, Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah memberikan kerjasama baiklah. Jadi saya masih boleh tidur lena ke, masih boleh tidur lena. Kadang-kadang bangun malam, masuk siang malam. Kadang-kadang tu dia bangun pagi, mula-mula sekali dia berfikir pasal Sitkun. Makan tidur, makan Sitkun, tidur Sitkun. Setakat ni alhamdulillah dia dalam mimpi tu dia tak ada baca abstrak lah. Okey. Maksudnya dia dah baca abstrak dalam tidur. Mujur. Kalau tahap tu saya rasa mungkin saya tidak berada di sini. Okey. So sekarang ni bergerak lancar lah. Alhamdulillah. Dengan progres yang kita tengok tu, insya-Allah kita harapkan seminar tu akan berjalan lancar lah. InsyaAllah, amin. Yang diharapkan, insya-Allah. Okey, untuk pembentangan nanti, mungkin Doktor boleh ceritakan sikit macam mana dia akan dijalankan. Okey. Kita ada berapa platform? Okey, kita hybrid sebenarnya. Untuk Sitkun ni kita laksanakan secara hybrid. Ada yang secara fizikal dan ada yang secara dalam talian. Jadi sebenarnya kita alu-alukan untuk hadir ke sini secara fizikal untuk kita melihat keindahan negeri Perlis. Banyak yang menarik kat sana, boleh tengok. Negeri yang comel, tapi penuh dengan keindahan dan keajaiban. Jadi kalau sekiranya kawan-kawan rakan-rakan akademia yang ingin mencari tempat percutian yang baru, saya rasa elok kalau kita terus daripada Sitkun kita terus bersiasat di sekitar negeri Perlis. Jadi takat ni ada dua, hybrid, online dan juga secara fizikal. Okey, alhamdulillah kita sebenarnya berbesar hati dan sebenarnya menjunjung kasih kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis kerana kesudian baginda untuk mencemaduli pada hari perasmian 11 hari bulan Oktober itu. Raja Muda Perlis akan datang. Tuanku Duli Yang Teramat Mulia akan hadir sebagai tetamu diraja di dalam majlis kita tersebut. Dan sudah tentu kita sangat berbanggalah dapat sentuhan baginda yang sangat prihatin dengan usaha-usaha ilmiah dan sebagainya seperti ini. Grab peluang ni untuk datang secara fizikal. Kita lebih alu-alukan lah sebenarnya. Bukan tak boleh, secara online boleh. Cuma secara fizikal tu mungkin peserta lebih
dapat pengalaman yang lain daripada yang lain. Ya. Boleh tengok sendiri negeri Perlis tu macam mana. Boleh tengok dah sendiri dekat dengan tuanku, Thailand. Tengok tuanku kan. Dia, Raja sebab Muda. seminar ni bukan sahaja bukan seminar biasa-biasa sebab dia akan dirasmikan oleh tuanku. Ya, tuanku Raja jadi Muda. boleh tengok sendiri, berdepan sendiri dengan tuanku Raja Muda. Okey. Banyak juga tempat-tempat yang menarik yang mungkin para peserta boleh lewati. Betul kan doktor? Betul. Banyak makanan-makanan yang sedap-sedap kan. Tambahan pula kita dekat dengan border Thailand kan. So mungkin para peserta boleh grab peluang kali ni sambil-sambil bentang paper, sambil-sambil mungkin menjelajah di negeri Perlis dan juga merentasi sempadan ke negara Thailand yang memang dah dekat dah. Ambil peluang ni untuk submit paper, bentangkan paper, bukan setakat itu saja, dan lakukan juga aktiviti-aktiviti menarik yang lain. Baik. Okey. InsyaAllah. Okey, seterusnya mungkin doktor boleh kongsikan bila tarikh akhir untuk submit abstract ataupun full paper bagi bakal-bakal poster yang mungkin masih ada lagi peluang, masih ada lagi masa untuk join SIKUN. Kita masih lagi open. Okeylah, di atas permintaan ramai, kita bersetuju untuk membuka seluas-luasnya abstract. Okey, hantar dulu abstrak, jangan takut. Okey, kerana jawatan kuasa akan menilai dan kita akan memberikan respon insya-Allah yang terbaiklah yang kita akan usahakan. Setakat ni masih lagi dibuka. Jadi saya seru rakan-rakan akademia di luar sana, IPT, IPTS, college community dan sebagainya untuk segera menghantar abstrak anda untuk disemak dan sebagainya lah, dari segi teknikal dan sebagainya, dan akhirnya tidak ada masalah untuk hadir ke sini bersama dengan kami insya-Allah. Okey, last doktor. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin doktor ada pesanan akhir kepada bakal-bakal peserta, bakal-bakal pembentang kan. Mungkin untuk join seminar ni lah. Kita masih ada masa lagi. Baik. Okey, pesanan harapan saya, doktor mungkin? Harapan saya seru kepada rakan-rakan akademia untuk kita sama-sama hadir ke Kangar, Hotel Sri Misha Kangar pada 11 dan 12 Oktober ini insya-Allah. Dan bukan sahaja kita membentang kajian-kajian kita, menerbitkan kajian-kajian kita dan sebagainya, tetapi kita mula membina satu jaringan. Kita berkenalan kita berkenalan di antara satu sama lain. Barangkali saya dan juga tim saya dan juga seluruh warga UUM yang hadir untuk kita meneliti apakah peluang yang ada yang kita boleh bekerjasama di antara sesama kita lah. Jadi itu harapan saya. Bila tarikh last tu doktor? Tarikh last untuk submit kertas kerja. Untuk submit kertas kerja. Ujung bulan 9. Ujung bulan 9. Ujung bulan 9. Seingat saya masa masih panjang lagi masih panjang. Masih panjang lagi. 30 September. Jadi kita ada lagi bakal-bakal peserta untuk SIKUN. Anda masih lagi ada masa, ada peluang untuk hantar kertas kerja penyelidikan anda untuk dibentangkan di SIKUN. Ambil peluang ini dengan yuran yang sangat murah, RM300. Dan anda akan dapat penyertaan di SIKUN, pembentangan paper. Bukan setakat itu saja, boleh juga masuk pertandingan poster akademik yang bakal diadakan. Betul. Okay? Jadi ada hadiah yang bakal menanti para pembentang. Dan juga diadakan di negeri Perlis, Indra Kayangan. Negeri kecil tapi negeri yang sangat-sangat indah untuk diterokai. Ambil peluang ni untuk explore. Ambil peluang ni untuk rasai sendiri pengalaman di negeri Perlis, Indra Kayangan. Lalu sebelum ni doktor kita buat SIKUN, seminar SIKUN di UUM. Kan? So kali ni di luar. Kita buat di luar. Di luar. Jadi pengalaman baru kepada yang mungkin pernah present paper, bentangkan idea anda di seminar SIKUN sebelum ini, ambil peluang ni untuk rasai pengalaman baru di SIKUN Negeri Perlis Indra Kayangan, SIKUN peringkat antarabangsa. Jadi KPI dia lebih tinggi lah. Markah dia lebih tinggi lah. Plus ada poster KPI untuk KPI inovasi. untuk inovasi poster lagi. Saya rasa memang sangat-sangat berbaloi. Untuk penyertaan RM300.
kita peringkat antarabangsa. Antarabangsa, ya betul. Lepas tu Dan chapter in-book jangan lupa. Chapter in-book, ya. Penerbitan tu yang penting juga. Penerbitan di chapter in-book, penerbitan dalam e-proceeding, dan yang terpilih akan termasuk dalam jurnal berindeks lagi. Jadi memang sangat-sangat berbaloi. Oleh itu memang kena grab peluang ni untuk sertai SIKUN peringkat antarabangsa 2026. Okey. Jadi saya rasa setakat itu dulu doktor untuk hari ini. InsyaAllah kita harapkan seminar ni akan berjalan lancar pada 11 dan 12 Oktober 2026. Kita jumpa di sana doktor. InsyaAllah kita jumpa di sana. Kita jumpa di sana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.